AI Podcast. Selamat datang semua. Hari ini kita nak sembang pasal satu fenomena yang menarik sangat. Pernah tak anda perasan kenapa tiba-tiba je semua orang sanggup beratur panjang gila untuk contohnya kromboloni atau tergila-gilakan kek tapak kuda. Hari ini kita nak kupas sikitlah trend makanan tular kat Malaysia tahun 2025 ni. Kita ada rujuk pelbagai sumber tau. Analisis pakar antropologi kuliner, data dari penyelidik AI, pandangan futuris gastronomi pun ada. Betul tu. Dan maklumat kita hari ni bukan sekadar nak senaraikan apa yang tengah trending, tapi kita nak cuba faham kenapa benda tu boleh jadi kegilaan ramai. Apa sebenarnya yang trend ni cerita pasal budaya kita, pasal teknologi, psikologi pengguna macam kita semua ni dan identiti Malaysia hari ni. Terutamanya, kita nak tengok macam mana platform digital macam TikTok, Instagram, macam mana dibentuk selera kita. Okey, jom kita mula. Trend pertama yang ketara sangat ialah gabungan atau fusion yang makin berani. Macam sumber kita ada sebut pasal, bayangkan nasi lemak krosan. Ada rendang ramen, teh tarik tiramisu, malah gelato cendol pun ada. Ada penganalisis panggil ni nasionalisme kuliner. Bunyi macam grand sikit kan? Tapi maksudnya, cara kita ambil rasa antarabangsa, lepas tu kita letak cop mohor Malaysia kita sendiri. Dan mestilah kromboloni itu sendiri, gabungan krosan dengan bomboloni kan? Ya, apa yang menarik kat sini ialah pertembungan tu antara tradisi dengan benda baru, benda global, dan ia bukan pasal rasa je tau. Ada satu kajian ni, dia guna istilah gastronomi algoritmik. Bunyi macam teknikal kan? Tapi senang cerita, makanan tu direka bentuk lebih untuk nampak cantik kat skrin. Kadang-kadang, visual tu lagi penting dari rasa sebenar. Ini ada kaitan dengan apa yang disebut penggunaan performatif. Maksudnya, kita makan bukan sebab lapar je, tapi ia jadi macam satu persembahan untuk kita kongsi online. Sebahagian dari imej kita lah kat media sosial. Tapi pada masa sama, ia tunjuk juga yang kita ni yakin nak adaptasi trend global kan? Ada sisi positif juga kat situ. Memang tak boleh nafikan lah. Media sosial tu enjin utama dia. Visual memang raja lah orang kata. Lapisan kromboloni yang nampak rangup tu, buih halus teh tarik cloud, warna-warni kek lapis nasi lemak pelangi. Semua ni memang makanan mata dulu sebelum masuk mulut. Dan ni ada kaitan kuat dengan faktor FOMO kan? Fear of missing out. Rasa takut ketinggalan tu, memang kuat betul. Mungkin anda sendiri pernah rasa. Macam, alamak, kena cuba juga ni sebab semua orang duk post pasal dia. Kan trend makanan tau. Resepi dari orang biasa kat rumah pun boleh jadi viral sekelip mata. Sama macam ciptaan chef terkenal. Jadi ia wujudkan apa yang semua kita panggil pengalaman kolektif. Kita rasa macam terhubung bila kita sama-sama cuba makanan tular yang sama. Dari segi ekonomi pula, kita nampaklah kemunculan food influencers yang makin ramai. Dan macam mana gerai pop-up kecil je boleh jadi bisnes tetap sebab viral. Ada penyelidik guna istilah menarik ni, pendekatan digital first, chew later. Maksudnya, utamakan dulu macam mana rupa dia kat digital, kat gambar, kat video, pasal rasa tu kira nombor 2. Tapi kan yang menariknya juga bukan semua pasal benda baru atau gabungan pelik-pelik je. Banyak juga trend yang sebenarnya dia olah semula makanan tradisi kita yang dah sedia ada. Saya dijumpa contoh macam keropok leko dijadikan topping pizza atau aiskrim. Macam mana tu rasa dia agalnya? Ada juga keria yang dibuat jadi berbulan mili comel-comel. Atau keripik roti canai versi air fryer. Mungkin nak kurangkan rasa bersalah sikit kot bila makan. Ya, ini kita boleh panggil tema nostalgia diolah semula. Dia main dengan rasa cinta kita pada benda klasik, tapi dia bagi sentuhan moden. Supaya nampak relevan, nampak Instagrammable lah orang kata. Tapi kat sinilah timbul satu macam paradoks sikit yang sumber kita ketengahkan. Di satu sisi, ada minat baru pada makanan peram tradisional kita. Macam belacan, tempoyak, budu, cincalok, tapai. Mungkin sebab trend kesihatan global pasal probiotik tu kan. Bagus untuk usus katanya. Tapi, pada masa yang sama, kita tengah gairah gila dengan makanan tular yang tinggi kalori. Macam kromboloni tadilah. Atau durian bubble tea. Jadi macam ada tarik tali lah kat situ antara nak sihat dengan nak ikut trend yang tengah hype. Ada sumber sebut pasal kebimbangan sindrom kenaikan berat badan akibat makanan tular. Seram juga bunyi dia.
Tapi trend snack air fryer tu macam satu usaha nak cari jalan tengah lah agaknya. Macam indulgence tanpa rasa bersalah kononnya lah. Lebih kurang macam itulah gambarannya. Satu pertarungan dalam diri kita antara keinginan nak sihat, nak seronok, nak tunjuk identiti dan tekanan sosial digital tu semua. Kompleks juga sebenarnya. Jadi kalau kita nak simpulkan dari semua sumber ni kan, makanan tular Malaysia 2025 ni, dia macam cermin masyarakat kita lah kan. Satu gabungan unik tradisi dengan globalisasi, kuasa visual media sosial yang kuat gila, psikologi FOMO yang main peranan, dan juga keberanian kita rakyat Malaysia ni nak mencuba benda baru. Semua sumber ni pun rata-rata setuju. Kita ni memang adventurous bab makan, suka mencuba. Betul. Dan ia juga macam bagi bayangan sikit pasal masa depan. Mungkin lepas ni, trend akan lebih fokus pada kelestarian pula. Atau gabungan visual menarik dengan manfaat kesihatan yang betul-betul terbukti, bukan sekadar gimmick. Atau mungkin juga kita akan nampak teknologi macam AR, augmented reality, mula diguna dalam pengalaman makan kita. Siapa tahu kan, potensi tu luas. Menarik tu. Jadi, sebagai penutup, kami tinggalkan anda semua dengan satu persoalan lah untuk difikirkan sama-sama. Bila makanan ni makin lama makin direka bentuk khas untuk tatapan skrin dan penggunaan performatif tu dah jadi macam kebiasaan, apa agaknya kesan jangka panjang dia pada makna sebenar pengalaman makan kita dan hubungan kita sesama manusia melalui makanan kat Malaysia ni? Sesuatu untuk kita renungkan.